Hai korang, hai Muaz. Awalnya Muaz masuk. Cepat korang, 2 minit lagi. Tak sabar ni, nak cuti ni. Waalaikumsalam Adibah. Hai Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak duit raya? Boleh. Nak berapa rupiah? Hai Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh duit pupal. Duit yang kita belajar apa? Perdagangan kat sekolah tu ya? Jual beli dekat sekolah tu ya? Duit purple banyak. Azra Nurdini, SMKSB. Waalaikumsalam semua. Cepat, kita ada 1 minit saja lagi. Okey. Semua sudah masuk. Ramai lagi yang belum masuk ni. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Hadis live pada malam ini. Minggu yang ke-11, malam yang ke-11, kali yang ke-11 bersama dengan Cikgu Hadis pada tahun ini. Right, semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat, semuanya sihat sejahtera dan bersedia untuk belajar bagi minggu yang ke-11 ini. Dan untuk itu, sebelum Cikgu Adis mulakan konten kita pada malam ini, bersedialah anda dengan bahan-bahan, buku, catatan, pen, pensel dan sebagainya. Okey, sebab topik yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah topik yang sangat-sangat digemari oleh lembaga peperiksaan. Alright? Okey. Hopefully korang berada okey, dah bersedia? Dah bersedia? Sedia ke tak sedia ke? Cikgu Hadis on je sebab masa kita sudah cukup. Right. So, kita teruskan dengan recall kembali apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey korang. Ada tak ahli baru kita malam ni? Ada tak? Yang baru jumpa Cikgu Hadis buat kali pertama bertentang mata. Okey. Ada tak yang jumpa Cikgu Hadis malam ni? Siapa? Siapa yang pertama kali jumpa Cikgu Hadis? Say hi, saya. Tak ada? Semua orang lama? Ada? Ada? Alright. Okay, so siapa ingat minggu lepas kita belajar pasal apa? Hmm. Malam ni special sikit. Malam ni special sikit. Right? Ada benda lah yang Cikgu Gadis akan cerita nanti. Okay korang. So, siapa ingat minggu lepas kita belajar pasal apa? Okay, pasal Jepun, yes. Right, Jepun pasal apa tu, Dani? Faktor peluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Yes, betul. Okay. So, malam ini adalah sambungan daripada topik tersebut. Kita masih lagi Jepun sebab kita bab 3. Tapi malam ini kita lebih fokus pada, ni topik dia. Topik ini adalah antara satu topik yang sangat-sangat digemari oleh lembaga peperiksaan. Topiknya ialah, ini dia. Topiknya ialah ini dia. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita.
Okay. So, soalan ini boleh ditanya dalam bentuk struktur dan juga esei. Right. Untuk makluman korang, topik ini adalah antara topik Sport 2026. Okay. So, ini topik Jepun. Sebab Jepun dah 2 tahun tak keluar. Dah 2 kali exam tak keluar. So, tahun ini insya-Allah Jepun akan keluar. Tapi kita tak pasti lagi Jepun yang mana. Jepun di Asia Pasifik ataupun Jepun di negara kita. Right? Which one? Tapi kalau ikut analisis exam yang lepas-lepas, Jepun di negara kita adalah antara topik yang sangat digemari. Right. Okay. Dan Cik Gadis percaya cikgu awak dalam exam coming soon selepas raya nanti akan berikan topik ini untuk exam awak. Alright. Yang pertama sekali, korang kena tahu, okay, topik ini kita fokus on dua topik. Satu, kita nak fokus pada faktor. Satu lagi, kita nak fokus pada uh, yang paling popular, faktor. Okay. Dan yang kedua ialah dasar. Dasar Jepun. Faktor dengan dasar Jepun. Okay. So, itu adalah antara kata kunci kita malam ini. Alright. So, kalau kita cerita pasal Jepun, kita tak boleh lari dari propaganda. Propaganda ini adalah antara benda yang Jepun sangat pentingkan sebab dia untuk menarik kawasan yang dijajah dia. Okay. So antara propaganda yang kita dah belajar propaganda semasa Hos Rizal kan di Filipina. So begitu juga dengan Jepun ni, dia ada propaganda dia. Sebagai satu ideologi bagaimana nak menarik perhatian kawasan yang ingin dikuasai. Ataupun sasaran dia. Okay. Right. So ada 3 propaganda yang dimainkan oleh Jepun. Satu ialah semangat Asia. Okay. 2 ialah Asia untuk orang Asia. Dan ketiga ialah lingkaran sekemakmuran Asia Timur Raya. Jadi, kalau kita lihat ketiga-tiga ni, ya, fokus dia ialah Asia. Okay. Sebab Jepun, dia memang anti Barat. Okay. Kita dah belajar sebelum ni, Jepun adalah sebuah negara yang bangkit menentang imperialisme Barat. Sebab tu kita belajar minggu lepas tentang Order Baharu Jepun tu. Ya, Order Baharu Jepun. Okay. So, bagaimana dia nak menguasai Asia? Bagaimana Jepun cuba untuk menghalau kuasa Barat dari kawasan Asia? Sebab mengikut Jepun, orang Barat tidak ada hak untuk menjajah ataupun menguasai negara-negara di Asia, terutamanya di Asia Tenggara. So, Jepunlah satu-satunya kuasa besar Asia yang bangkit. Okay. So, seterusnya kita lihat faktor kenapa Jepun suka datang ke negara kita. Ini yang popular ni. Faktor Jepun datang ke negara kita. Right? Yang pertama sekali sebab negara kita banyak bahan mentah. Kenapa? Sebab di Jepun pada waktu itu ada perindustrian. Okay, dia perlukan bahan mentah. Hanya negara-negara di Asia Tenggara saja yang boleh menyelesaikan masalah Jepun untuk memenuhi keperluan industri mereka. So, nak tak nak mereka terpaksa menguasai, menakluki, menjajah kawasan-kawasan negara di Asia Tenggara. Ini juga kesan daripada berlakunya pembaharuan Meiji yang kita dah belajar before, yang mana dalam pembaharuan Meiji itu telah membuktikan bahawa Jepun adalah kuasa tentera yang besar. Okey. Kuasa
dan okey, apa imperialisme? Maksud ini siapa boleh bagi tahu? Imperial maksud sangkut tadi jawab. Alright. Yes, betul. Imperialisme maksudnya kuasa yang menjajah. Okay, kalau imperialisme dia kuasa barat je, tak kuasa. Okay. Oh, suara sangkut je. Oh, suara sangkut. Kejap ya, kejap. Ya. Okey. Berapa orang yang tak dengar suara Cikgu Adis? Siapa lagi yang like? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Hello? Dengar tak? Dengar tak? Dengar, dengar. Okey? Ada yang dengar? Semua okey? Okey. Semua okey? Kalau dengar, katakan dengar. Kalau tak dengar, katakan tak dengar. Okey, good. Bagus. Sekarang dah okey. Alhamdulillah. Okey, kita sambung tadi. Alright. So, imperialis maksudnya kuasa penjajah. Terima kasih, admin. Right. So, kuasa penjajah. Kalau imperialis ialah penjajahan. Negara yang dijajah. Okey, imperialisme. Kuasa penjajah dan juga penjajahan. Alright. So, tanah Melayu. Kenapa tanah Melayu menjadi... Waalaikumsalam, Adam. Alright. Okey, tanah Melayu. Kenapa tanah Melayu menjadi sasaran paling besar? Sebab tanah Melayu adalah pengeluar utama biji timah dan getah dunia. Alright. Maka tanah Melayu merupakan sasaran utama Jepun. Sebab tu dalam Perang Dunia Kedua di Asia Tenggara, okey, di Asia Pasifik, Asia Tenggara, okey. So tanah Melayu merupakan sasaran yang sangat-sangat diperlukan oleh Jepun kerana negara kita kaya dengan bahan mentah. Okey, dan ini juga boleh menjadi soalan kebat. Okey, soalan kebat. Okey, mengapa? Okey, sekarang dah okey Aiman? Sekarang Aiman okey? Okey, right. Okey, so selain biji timah, getah, negara kita juga menghasilkan emas, biji besi, arang batu dan juga boksit. Awak ingat dua tiga lah. Yang paling besarnya biji timah dengan getah lah. Okey. Biji besi. Right. Okey. So, selain itu, Jepun juga suka, selain daripada tanah Melayu, Jepun juga suka dengan Sarawak. Kenapa? Sebab Sarawak kaya dengan sumber minyak. Terutamanya di Miri dan juga di Lutong. Alright. So, di samping itu, Jepun juga suka dengan kawasan Asia Tenggara untuk memenuhi rancangan ekonomi Jepun, right, untuk mengukuhkan ekonominya sendiri. Okay, ini adalah antara perkara-perkara asas yang korang kena tahulah kenapa Jepun meluaskan kehadiran dia, kedatangan dia ke negara kita. Alright. So, sebab yang kedua kerana strategi ketenteraan. Okay, ketenteraan. Alright. Kedudukan strategik negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Okay, contoh, pangkalan laut British terletak di Singapura. So, nak tak nak, mereka perlu merampas kembali pangkalan tentera laut British di Singapura tu untuk dijadikan pangkalan mereka. So,
penting untuk buka laluan Jepun untuk menguasai minyak di Sumatera. Okey, dan juga penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. So inilah antara faktor mengapa negara kita menjadi sasaran utama kedatangan Jepun. Okey. So korang ada dua faktor yang besarlah kat sini. Okey. Seterusnya kita lihat ini yang Cikgu Adis buat dalam bentuk dalam bentuk fakta, tak ada huraian untuk ekonomi, bahan mentah, nota ringkas lah dalam bentuk fakta. Cikgu Adis buat F1 F2 saja. Pengeluar biji timah, kawasan Sekat-Marmoran, Kepulauan Strategik Tentera, Tanah Melayu sesuai, Pangkalan British, penguasaan Singapura. Right. So, sekarang kita lihat pula bagaimana. Soalan ini dia lebih kepada peristiwa. Bagaimana Jepun menguasai Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. So inilah antara poin-poin yang Cikgu Adis bagi dalam bentuk yang lebih ringkas supaya korang faham. Kalau awak ingat dalam buku teks awak tu ada dua kan, peta Semenanjung, Barat dan Timur, dua-dua berjalan serentak. Dia bukan serang satu-satu ya, dia serentak. Dari utara, kalau pantai timur, dia serang dari Thailand turun ke bawah. Begitu juga dengan di pantai barat, dari Thailand turun ke bawah sampailah dia menguasai Singapura. Alright? Begitu juga dengan Sarawak. Mereka menguasai Sarawak, Sabah dan sebagainya. So ini adalah antara peristiwa yang Cikgu Adis masukkan supaya korang jelas cerita dia. So setakat ini, topik ni belum lagi keluarlah dalam exam awak. Peristiwa ni. Tapi dalam nota ni Cikgu Adis masukkan supaya awak jelas peristiwa dia. Alright? So yang ni Cikgu Adis tak nak explain panjang-panjang sebab yang ni awak kena imagine, tengok buku teks, right? Dari pantai barat sampai ke pantai timur, right? So now kita pergi pada topik kedua yang paling panas. Dasar pendudukan Jepun. Dasar pendudukan Jepun ni kita boleh lihat dari segi PES lah, right? Kalau politik, pentadbiran lah. Kalau ekonomi, ekonomi lah. Kalau sosial tu dia lebih kepada bagaimana Jepun, dasar Jepun dalam bidang dari aspek sosial. Alright, kita tengok dari aspek pentadbiran dulu. Pentadbiran. Adakah mereka ni, bagaimana mereka mentadbir negara kita. Negara kita ni maksudnya Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak lah. So, pertama mereka melaksanakan pentadbiran tentera Jepun. Dia memperkenalkan pemerintahan tentera di Tanah Melayu. So, awak ingat yang tu dah cukup lah. 2 poin dah cukup. Pertama, dasar pentadbiran Jepun ialah melaksanakan pemerintahan tentera di Tanah Melayu. Right. Kemudian Tanah Melayu dengan Sumatera ditadbir secara berasingan. Kenapa? Ada sebab dia lah. Right. Sebab apa? Sebab perbezaan politik dan ekonomi. Alright. Kenapa? Sebab Tanah Melayu sebelum ni diperintah oleh British. Manakala Sumatera oleh Belanda. Susah-susahlah antara dua ni mempunyai latar belakang sistem politik dan ekonomi yang berbeza. Sebab tu Jepun tak boleh
gabungkan dia di bawah satu pentadbiran. So, itu dia cerita dia lah. Okey. Tetapi yang specialnya ialah Singapura. Singapura diasingkan. Kenapa Singapura diasingkan? Kita nak tengok. Okey, kenapa? Kalau dalam bahasa Jepunnya, Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru dalam bahasa Jepun dia. Okey, tapi namun begitu, Perlis, Kedah, Terengganu, okey, yang ni kita panggil sebagai negeri Melayu Utara. Okey. Negeri-negeri Melayu Utara ni di bawah pentadbiran Thailand. Okey, kenapa dia beri kepada Thailand? Sebab sebelum ni pun dalam semasa pemerintah British pun negeri-negeri Melayu Utara ni dikuasai oleh Thailand before, right? Okey. So Brunei, Sarawak, Sabah, Brunei digabungkan di bawah satu unit pentadbiran. Dikenali sebagai Kita Borneo. Okey, cukuplah tu. Okey, siapa ketua pun tak payahlah. Right? Ingat yang mudah je. Yang mudah-mudah. Okey. Korang jelas Jelas tak ni? Korang? Hello. Hello, hello, hello. Sayang semua. Okey. Right. So, kalau soalan tanya tentang pelaksanaan dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, korang cerita benda-benda ni lah. Dah 3 poin dah kita dapat. Okey, seterusnya, dia tubuhkan Kempitai. Kempitai ni apa? Kempitai ni apa? Polis rahsia. Okey. Polis rahsia. Right? Kapitan ni polis rahsia. Tugas dia adalah masuk kampung-kampung. Inilah Kempitai ni bukan saja terdiri dalam kalangan orang Jepun saja, tapi juga melibatkan orang-orang Melayu yang menjadi tali barut Jepun. Okay. Yes, betul Adam. Macam spy lah. Okay. Kenapa? Sebab tujuannya untuk jaga pentadbiran tentera Jepun. Kenapa? Mereka cari siapa yang anti Jepun. Mereka cari siapa yang anti Jepun, maka mereka bertindak ganas, kejam, menyeksa, bunuh. Right. Dekat sini Datuk saya pernah cerita. Okay, kalau Jepun masuk kampung, semua orang lari. Right. Kempitai ni. Kempitai ni dia bukan pakaian Jepun semata-mata, tak. Right. Dia ada. Kalau tali barut tu dia macam orang biasa je. Right. So dia dengar kumpulan orang ramai. Dia pergilah siapa yang anti Jepun, siapa yang itu Jepun tu, dia kenal pasti. Nanti malam-malam dia datang, dia tangkap. Macam tu, right? So inilah antara. So apa yang mereka lakukan ialah dia bertindak ganas tanpa bicara. Okay, ramai yang kena paksa, kena minum air sabun, macam-macam lah dia buat untuk menyeksa orang yang anti Jepun tu. Alright. Okey, kemudian yang kelima, bagaimana Jepun melaksanakan dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Adakah Jepun ni anti Raja-Raja Melayu ataupun dia terima Raja-Raja Melayu ni? Okey, yang baiknya Jepun ni dia iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu. Kenapa? Kenapa dia iktiraf? Sokongan. Dia nak dapatkan sokongan orang Melayu. So maka dia iktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebab orang Jepun faham, tentera Jepun faham bahawa orang Melayu taat setia kepada Raja-Raja Melayu. So mereka iktiraflah Raja-Raja Melayu. Secara tak langsung, orang Melayu pun follow lah. Alright, tu maksud dia. Okay. So, seterusnya, mereka mengiktiraf
Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam dan adat Melayu, mereka diberi pencen. Raja-Raja Melayu ni diberi pencen. Right? Okay. So, itu yang menerima, mereka terpaksa menerima Jepun tu. Nak tak nak pun. Faham maksud dia? Okay. So, bagaimana pula dengan kepimpinan tempatan? Adakah mereka Jepun ni menentang? Okey, tak. Kenapa mereka beri peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin yang berpendidikan tinggi? Kenapa? Okey, sebab mereka nak sokongan dan juga bagi mengisi kekosongan pegawai dalam pentadbiran mereka. Dan yang paling pentingnya untuk dapatkan sokongan. Dan oleh kerana itu, mereka tubuhkan ni. Kuah Konrenjo. Kuah Konrenjo tu macam sekolah latihan lah. Okay? Sekolah latihan tu maksudnya untuk melatih penduduk tempatan terlibat dalam pentadbiran Jepun. Itu kan. Okay. Fokus dia ialah untuk melatih, di samping yang paling pentingnya ialah memperjuangkan cita-cita politik Jepun. Okey, so ada 6 fakta yang berkaitan dengan dasar pentadbiran Jepun. Okey, kalau korang boleh ingat 4 pun dah cukup dah. Okey. So untuk dapat markah. Okey. So biasanya kalau soalan ini dia akan keluar dalam bentuk esei. Itulah biasanya esei. Right. Kemudian kita lihat dasar ekonomi. Okay. Bagaimana Jepun menangani ekonomi di negara kita, di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, di kawasan yang dikuasai Jepun lah. Yang pertama, mereka memperkenalkan sistem ekonomi kawalan. Kenapa mereka memperkenalkan sistem ekonomi kawalan? Okey, sebab mereka nak kawal ekonomi. Right? Mereka nak kawal ekonomi. Lalu mereka perkenalkan jawatan kuasa penyelidikan bahan. Okey, mengawal pelupusan barang. Okey, membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Right? So inilah antara cara bagaimana Jepun mengawal ekonomi negara kita. Dia bukan sebagai sebarangan, tak. Okey, dia ada cara dia tersendiri. Okey, seterusnya yang kedua dalam dasar ekonomi ya, dia memperkenalkan mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Okay, nama wang pokok pisang ni maksudnya ialah pada zaman pemerintahan Jepun di negara kita, wang British tidak digunakan. Okey, mereka menggunakan wang sendiri. Kenapa dinamakan wang pokok pisang? Sebab dekat duit ringgit tu, bukan ringgit, kertas tu, okey, ada gambar pokok pisang. Alright. So, dalam usaha British untuk menangani mata wang sendiri, right, berlaku keadaan yang sebaliknya. Duit ini dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlaku inflasi. Okay, kesan dia berlaku inflasi. Apa maksud inflasi? Inflasi ni duit banyak barang tak ada. Okey? Itu maksudnya. Okey? Duit banyak barang tak ada. Okey? Duit bertimbun-timbun. Tapi barang tak ada. Contoh, telur. Kalau awak tengok dalam buku teks awak, telur. Harga dia RM1.50 sebiji. Zaman dulu RM1.50 biji mahal gila lah. Betul? Contoh, beras. Lagi mahal. Okay, keadaan ini menyebabkan berlakunya penyeludupan dan sebagainya.
Right? So ini adalah antara sebab kesan daripada mata wang dicetak tanpa kawalan. Right? Awak pernah tengok tak? Nak beli beras 10 kg satu guni duit. Di negara, ada cikgu Adi pernah terlihat, di negara Afrika sana, okay, tak pasti negara apa, dia nak tukar duit, pasaran dia dekat tepi-tepi kemah je, di bawah kemah. Satu bundle, nak beli beras, satu bundle duit. Okay, itu maksudnya duit tak berharga. Right? Okay, dia tak ada duit, tak ada nilai. Okay korang? Okay. So, Zimbabwe kot. Okay, mungkinlah. Right? Okay. So, seterusnya. So, ekonomi ada dua. Ekonomi kawalan dan juga ekonomi kawalan ni lah yang menyebabkan adanya catuan makanan tu. Sebab barang tak ada, beras tak ada, apa tak ada, nanti kita belajar yang tu minggu depan. Alright. Okay. So now kita pergi pada yang ketiga, dasar sosial. Okay, kita tengok dasar sosial pula. Ingat, sosial ni dia lebih kepada kesejahteraan hidup rakyat. Okay. Kita tengok dasar sosial. Alright. Okay. Sosial yang pertama sekali, bagaimana Jepun melaksanakan dasar pendidikan di negara kita. Okey. Oleh kerana Jepun ni dia anti Barat, anti Cina, maka dia tutup semua sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Okey. So, bangunan-bangunan sekolah Inggeris dan juga sekolah Cina ni, dia jadikan sebagai tempat tentera Jepun mentadbir. So, apa yang dilakukan ialah mereka memperkenalkan sistem persekolahan Jepun. Ni dia. Sistem sekolah Jepun. Bagaimana dekat sini rakyat tanah Melayu rakyat TM dijepunkan. Faham tak? Rakyat tanah Melayu dijepunkan. Faham tak konsep ni? Menjepunkan rakyat tanah Melayu. Maksudnya, dalam sistem pendidikan Jepun tu, semua kurikulum, semua peraturan, semuanya berkiblatkan tertuju pada Jepun. Walaupun sekolah tu dekat negara kita. Faham korang? Faham tak? Faham ya? Ya, dijepunkan. Okey? Dijepunkan tu maksudnya rakyat tanah Melayu tu dijepunkan. Right? Jadi Jepun. Okey. So, tujuan dia untuk bentuk semangat persaudaraan. Okey, sejagat. Okey. Untuk capai teknologi industri, tingkatkan disiplin, terapkan nilai Jepun, tekankan semangat Jepun, Nippon, dan juga menghormati kebudayaan Maharaja Jepun. Okay, so ini kata kunci ya. So ini adalah antara cara bagaimana Jepun menjepunkan rakyat tanah Melayu. Faham ya? Korang? Okay, fokus sama dia untuk teknologi industri. Right? Yang kedua untuk disiplin. Yang ketiga semangat Jepun. Sebab tu mereka pagi-pagi mesti menyanyi lagu Kimigayo. Menghadap matahari. Okey. Okey, menghadap matahari sebagai lambang bagaimana mereka sangat-sangat pentingkan bangsa, negara bangsa dia orang. Okey. Seterusnya pengajaran dalam bahasa Jepun, Nippon Go. Bahasa Jepun sebagai bahasa lingua franca. Apa maksud lingua franca? Lingua franca ini percakapan komunikasi seharian. Tak boleh cakap bahasa lain.
Apa lagi bahasa Inggeris? No. Okay. Mereka boleh dikenakan hukuman kalau cakap bahasa lain. So, mereka perlu cakap dalam bahasa Jepun. So, sekolah bermula setiap pagi dengan perhimpunan pagi. Adab arwah negara Jepun. Matahari lah. Okay. Dan mesti nyanyikan lagu Kimi ga yo. Okay. Korang boleh tengok dekat YouTube bagaimana Kimi ga yo dinyanyikan masa zaman Jepun dulu. Right? Okay. So, ini adalah dasar. Cikgu Haris tak pandai nyanyi Kimi ga yo. Bolehlah, tapi tak payahlah bulan puasa ni. Okay. Nanti lepas raya ni Cikgu Haris nyanyi. Alright? Kimi ga yo keluar bahasa Tamil pula kan. Susah. Okay. Alright. Okay. So, itu sikap bagaimana Jepun melaksanakan dasar pendidikan di negara kita. Alright. Yang seterusnya kita lihat sikap Jepun terhadap agama. Adakah mereka menentang agama Islam? Tidak. Mereka menggunakan kelebihan agama Islam tu untuk kepentingan mereka. Okey, bagaimana cara dia? Pertama, mereka menghormati agama Islam dan adat-adat istiadat Melayu. Dia tak campur tangan. Okey, dia tak campur tangan. Kelas agama, sekolah agama diteruskan. Majlis agama negeri dibentuk. Okey, tapi mereka memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Okey, apa maksud kat sini? Memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Apa maksud? Maksudnya macam ni. Right? So, nak belajar kat sekolah agama, no problem. Dia buka pengajian Al-Quran, sekolah agama, no problem. Majlis agama negeri dibentuk. Tapi dengan syarat, apa saja yang disampaikan kepada student mesti dikontrol, dikawal oleh pegawai Jepun yang bertugas. Contoh, right, skrip untuk khutbah Jumaat. Kan ada skrip dia. Betul tak? Okay. Menjepunkan education agama. Betul. Right? Macam itulah lebih kurang. Okay. Skrip tu disediakan oleh Jepun lah. Okay. Bagaimana, apa yang mereka nak ceritakan. Kebaikan Jepun. Asia untuk Asia. Anti Barat. Semua tu perlu disampaikan kepada masyarakat. Itu secara halus mereka menggunakan agama. Mereka tak halang. Tapi dalam masa yang sama mereka menggunakan memanipulasikan. Okay, manipulasi itu maksudnya menggunakanlah. Right? Okay. So, seterusnya pegawai agama diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun. So macam ni lah. Macam Cikgu Adi kata tu. Okay. So, mesti menyampaikan bagi menyokong dasar Jepun. Tadi kan Cikgu Adis kata. Right. Contoh dia, cara nak tambah makanan, supaya tak sebar kabar angin. Kata Jepun tu bagus. Itu maksudnya, dia menggunakan situasi tu. Dia tak marah. Okay. So, inilah antara cara halus Jepun. Okey. Okey, sekarang faham ya korang? Okey, sekarang kita lihat catuan makanan. Ya, memang dia pandai dah ni. So, dia tahu kelemahan orang Melayu. Right? So, dia menggunakan kelemahan orang Melayu tu untuk menguatkan dasar dia. Okey, mereka tahu, Jepun tahu bahawa orang Melayu kalah dengan raja-raja Melayu. Orang Melayu kalah dengan agama, adat, budaya. So inilah yang digunakan oleh Jepun. Bijak tak dia? Right? Tapi masyarakat kita tak boleh nak buat apalah. Right? Okay. So seterusnya ialah mereka melaksanakan dasar
menyatu makanan. Okey. Mereka memperkenalkan ordinan, kawalan barangan dan bahan penting. Dia nak kawal bekalan bahan makanan, bekalan makanan akibat kekurangan makanan. Okey. Catuan makanan dikuatkuasakan. Okey. Dekat sini dia ada dia ada kad tau. Dia ada kad catuan makanan. Setiap orang kalau nak dapatkan beras, okey, satu keluarga mungkin 1 kilogram je sebulan. Macam tu. Okey, dia ada kad. Ya, kalau awak tengok dalam buku teks awak, kad dia yang warna kelabu tu. Okey. Dia ada tarikh, nama, berapa orang anggota keluarga. Okey. Okey. So, catuan makanan ni terutamanya untuk makanan yang basic lah. Seperti beras, garam, gula. Okey, garam, gula sangat penting ya dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang menjadi pelengkap rasa. Setuju tak korang? Tanpa garam, tanpa gula, hidup kita tak berarti. Itu mereka yang tak ada penyakit diabetes lah. Alright? Bagi mereka yang penyakit diabetes, dia tak ada rasa dah. Okay, so beras, garam, gula merupakan antara barangan kayangan zaman dulu. Okay? Sebab apa? Sebab penduduk tempatan jarang sekali dibenarkan untuk menanam, bukan tak dibenarkan menanam padi, tapi mana-mana pesawah yang menanam padi, padi itu akan dirampas. So kerana itu tidak ada orang yang ingin menanam padi. So nak tak nak, yes, dirampas maksudnya perlu diserahkan kepada Jepun. Faham, Madam? Okay, padi yang ditanam tu perlu diserahkan kepada Jepun tanpa bayaran. Okay, so nak tak nak, orang kita terpaksa, penduduk tanah Melayu terpaksa kreatif bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Sebab tu mereka tanam ubi kayu, tanam keledek, macam tu. Alright? So Jepun ni dia galakkan penduduk tanam bahan makanan sendiri. So mereka memperkenalkan kempen tambah lebih banyak makanan. Bagi cukupkan makanan di satu-satu kawasan tu. So mereka terpaksa jadi kreatif lah. Right? Kerana beras tak cukup. Okay. Nak tanam padi tak ada kemudahan. Okay. Kalau tanam pun orang-orang kampung terpaksa tanam padi atas bukit di kawasan-kawasan hutan. Okay. Padi humah lah, padi bukit. Okay. Sebab untuk melindungi daripada Jepun sampai ke kawasan padi itu. Right? So dalam masa yang sama, mereka terpaksa berfikir bagaimana cara nak meneruskan kehidupan. Okey, faham korang? So jadi kreatif lah. Ya. Okey. So inilah antara dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan juga dasar sosial. Terutamanya dasar sosial tu, right, mengenai kehidupan rakyat lah. Okay. Okay. So soalan yang seterusnya, yang ni, okay, yang Cikgu Adis buat dalam bentuk esei, right? Dalam bentuk esei macam ni. Okay, okay, peranan Kempitai. Kenapa dasar pentadbiran? Sebab soalan nak dasar pentadbiran je. So Cikgu Adis pun ceritalah tentang dasar pentadbiran saja. Okay, jelas ya? Orang baca je nota tu, sepintas lalu faham insya-Allah. Baca Cikgu Adis dah susun, cantik dah topik dia. Right? Awak cuma sambungkan dia menggunakan ayat yang lengkap dan menjawab soalan yang ditanya. Right? Okay. So, seterusnya. Apa peranan Kempitai?
Tadi Cikgu Adi dah ajar dah. Peranan Kempita adalah sebagai polis rahsia Jepun. Okay, dia masuk kampung-kampung tu. Menjaga kepentingan Jepun. Bertindak ganas, membunuh. Okay, siapa yang anti Jepun akan jadi mangsa lah. Itu maksud dia. Okay, next. Kita pergi pada Kwa Kon Renjo. Okay, bagaimanakah Kwa Kon Renjo? Kwa Kon Renjo ni ialah sekolah. Awak ingat sekolah latihan je. Okay, sekolah latihan Jepun. Right? Okay. So, Kwa Kon Renjo, dia nak latih pemimpin-pemimpin muda, okay, dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita politik Jepun, okay, dalam kalangan penduduk tempatan. So, inilah proses menjepunkan tadi. Okay. Okay, bagaimana Jepun menangani masalah ekonomi? Okay, masalah ekonomi tadi kita dah cerita dah. Okay, ni Cikgu Adi dah susun ikut fakta dan huraian yang sesuai dasar ekonomi. Tadi kita terus ekonomi kawalan, okay, rancangan pengeluaran 5 tahun, jawatan kuasa penyediaan bahan, mata wang dicetak, ordinan kawalan barangan. Okey. Ni dia. Kesan penggunaan mata wang Jepun. Okey. Cetak tanpa kawalan, inflasi. Terlalu banyak wang tapi duit tak ada, tapi barang tak ada. Okey. Alright, dasar sosial Jepun. Okey. Pendidikan, awak ingat pendidikan lagi? Okey. Pendidikan, bagaimana Jepun bertindak menjepunkan penduduk tanah Melayu. Right? Okey, kemudian terhadap agama dan catuan makanan. Okey. Dan yang ni yang Cikgu Adi nak awak fokus sangat-sangat. Topik ni. Layanan penduduk oleh Jepun. So, okey. So, yang ni tolong baca lebih. Okey, topik ni yang kita jangkakan tahun ini, ya. Layanan Jepun terhadap penduduk negara kita, di negara kita. Layanan berbeza-beza ikut kaum. Kenapa? Sebab dia berdasarkan kepentingan. Kalau orang Melayu, pribumi, dia okey. Okey. Jepun tak marah sangat pada orang Melayu. Tetapi orang Melayu dengan orang India, dia okey. Right? Dia tak marah sangat. Tapi China dia sangat marah. Kenapa? Kenapa Jepun ni sangat marah dengan orang China? Sebab mereka pernah berperang dalam perang China-Jepun. Okey. Kesan daripada peperangan itulah Jepun sampai sekarang anti-China. Okey? Anti-China. Okey? Right. So, apa yang dia lakukan ialah mereka dipaksa membayar duit sebagai hukuman. Padahal benda tu berlaku di China. Okey? So, penduduk China di tanah Melayu pula yang jadi mangsa dia. Okey korang? Okey. So, kita tengok novel Nyawa di Hujung Pedang. Okey. Mengapa kita dah belajar ada novel? Right, sebelum ni dalam bab 2 kita belajar novel, penulisan kreatif. Dan novel merupakan satu wadah yang memperjuangkan tentang kebangkitan nasionalisme. So, terhadap Inggeris, mengkritik penjajah. Tapi masa pendudukan Jepun di negara kita, novel juga dijadikan sebagai wadah kesedaran kebangsaan dalam kalangan masyarakat. So, novel Nyawa di Hujung Pedang yang apa dalam buku teks awak tu yang perempuan menangis di sudut kanan buku teks awak tu kan. Right. So, zaman dulu masa Jepun oleh kerana adanya kempitai, polis rahsia tu, so rakyat tak boleh nak meluahkan perasaan secara terang-terangan.
So mereka menggunakan simbolik. Okay, simbolik. Right? So dia menggambarkan kekejaman tentera Jepun berdasarkan kisah sebenar pemuda Melayu yang ditangkap, diseksa oleh Kempitai. Okay. Dia difitnah sebenarnya. Dalam novel ni, seorang penduduk kampung, seorang lelaki Melayu, difitnah yang mengatakan bahawa dia adalah orang yang sangat anti-Jepun. Kesannya, pemuda ini ditangkap oleh Kempitai, diseksa oleh Kempitai, okay, tetapi dia tak sempat dibunuh. Okay, sebelum dijatuhkan hukuman mati, Jepun telah menyerah kalah. Dalam novel itulah. So, Kempitai kemudiannya dihukum gantung oleh tentera British. Okay, apabila British datang semula ke Tanah Melayu. Alright. So, inilah antara cerita dalam novel Nyawa di Hujung Pedang. Di Hujung Pedang itulah cerita dia. Nak kena bunuh dah. Tapi sebab Jepun kalah dalam PD2 tu, kerana Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika Syarikat tu, maka Jepun di negara kita, di Tanah Melayu, menyerah kalah. Okay. So, adakah tentera Jepun kejam terhadap penduduk tempatan? Apa pandangan korang? Kalau soalan adakah, jawapannya ya. So, kena ceritalah. Tentera Jepun kejam terhadap penduduk. Okey, awak ceritalah bagaimana penduduk tempatan mengalami kesengsaraan dan juga pengalaman pahit. Okey, semasa pentadbiran. Okey, korang? So, awak cerita kaum Cina macam mana? Okey. Catuan bekalan makanan. Okey, rakyat tak cukup makan. Okey, awak ceritalah. Okey, nak melambangkan bahawa Jepun tu kejam. Dan bagaimana peperangan peranan Kempitai itu, okay, yang membawa ketakutan kepada rakyat. Okay, so itulah topik kita hari ini tentang kedatangan Jepun di negara kita dan juga dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Jepun. Okay, korang faham tak semintas lalu cerita kita malam ni? Ingat tak poin-poin dia? Ingat dia? Okay, kita ada 10 minit lagi. Okey. Ada soalan nak tanya korang? Faham ya? Sebentar lalu. Ini topik ulangan. Alright? Okey. So korang, apa yang Cikgu Adis kata specialnya malam ini, boleh guna di Jepun? Tak boleh. Ada perkataan menjepunkan ke, dijepunkan ke? Tak boleh. Alright? Tak ada dalam bahasa Melayu dijepunkan, menjepunkan. Okey? Cikgu, kenapa tentera Jepun melibatkan orang muda dalam pembinaan landasan kereta api maut? Sedangkan tentera Jepun lebih baik melayan orang Melayu dan India. Oh, so ini adalah antara kenapa sebab Jepun orang Melayu, Cina, India dipaksa jadi buruh. Okey, untuk bina landasan kereta api. Dia suka ke tak suka, terpaksa lah juga. Okey, kenapa? Sebab dia nak menguasai Burma tu. Okey. Dia nak menghubungkan antara Burma, Thailand, Tanah Melayu. Okey? Sebab dia nak menguasai India tu. Alright? Okey. So, kenapa tentera Jepun memaksa orang India dan Melayu? Okey? Bukan orang India dan Melayu saja. Okey? Orang Cina pun dipaksa. Jepun ni dia tak kisah bangsa apa pun. Yang pentingnya matlamat dia tercapai. Dia nak landasan kereta api itu siap. Okey? Dia nak siap. Okey? So itu dinamakan sebagai buruh paksa. Inilah antara satu bukti yang menyatakan bahawa pentadbiran Jepun tu sangat kejam. Sebab kat sinilah pembinaan landasan kereta api itulah yang menyebabkan ramai rakyat
tanah Melayu. Okay. Melayu, Cina, India mati terkorban. Ya. Okay. Right. So, ada soalan lagi nak tanya? Tak ada ya? Okey. Untuk minggu ini, Cikgu Adis tak nak jawab soalan ni. Cikgu Adis akan tinggalkan 4 soalan latih to be ni sebagai kerja masa cuti. Wah. Okey. So, korang boleh tengok semula topik ni. Okey. Rakaman hari ini untuk buat latih to be 4 soalan berkaitan dengan topik kita hari ini. Boleh? Okey. Cikgu Adis explain satu-satu. Ya. Okey. Nanti admin akan berikan line untuk awak masuk tengok rakaman pada 23 hari bulan ya. Okey, 23 hari bulan awak boleh tengok rakaman dan habiskan latih to be ni. Okey. Satu lagi Cikgu Adis nak minta korang, bila korang dah habis buat latih to be ni, tak buat semua pun tak apa, buat yang susah-susah, yang mudah-mudah tak payahlah. Okey. Awak masukkan jawapan ni, awak download dalam web etuition.my. Dekat bahagian sejarah tingkatan 5. Nanti Cikgu Adis akan baca dan komen jawapan korang. Boleh? Cikgu Adis dah tinggalkan pesan malam tadi dekat laman web etuition.my dekat sejarah tingkatan 5. So korang boleh gunakan laman web yang kita ada yang disediakan oleh admin etuition.my untuk bantu korang tanya apa saja soalan, berikan kerja tugasan korang ataupun apa-apa soalan yang korang nak tanya yang perlukan penjelasan, insya-Allah Cikgu Adis akan bantu korang memahamkan topik yang korang rasa korang faham. Okey korang? So topik yang pertama propaganda. Tak ada masalah kan? Okey, faktor kedatangan tak ada masalah. Okey, keistimewaan tanah Melayu selesai dalam tangan. Okey. Sebelum tu, salam Aidilfitri. Macam YB tak? Korang? Gambar Cikgu Adis ni macam YB lah pula ya. Okey. Yang bersara. Guru besar, tak payahlah. Guru besar tu memang Cikgu Adis dah besar pun. Okey korang? Okey. So, salam Aidilfitri semua. Okey. Right. Boy, korang nak duit purple je Muaz. Okey. Guru sahaja sebab dah besar ya, betul. Okey, guru sahaja. Alright. Okey, now soalan 2 berkenaan dengan kad catuan makanan. Ni. Okey, tujuan kad catuan makanan. Okey, tengok berapa markah. Okey, kenapa Jepun melancarkan kempen tambah lebih banyak makanan? Okay, yang ni korang kena cerita apa? Sebab kekurangan bekalan makanan tadi. Okey. Okey. Dan soalan C, wajarkah kempen menghasilkan tanaman makanan didedahkan kepada generasi muda hari ini? Beri alasan anda. Wajar atau tak wajar? Okay, wajar atau tak wajar? Kempen tanaman tak sesuai laman pakai pes. Okey. Right. Okey, wajar. Kalau wajar, berikan reason. Okey, soalan nombor 3 tentang dasar pemerintah Jepun. Okey. Reaksi Jepun terhadap KMM. Ini belum lagi. Kesedaran politik di Sarawak, abaikan yang ni. Okey, abaikan yang ni. Soalan nombor 3, abaikan. Ini topik minggu depan. Okey. Okey. Soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 4. Mengapa tanah Melayu jadi sasaran?
Okay, kita dah belajar tadi. Yang ni boleh buat. Soalan nombor 4. Dasar pendudukan Jepun. Minggu depan kita tak ada kelas sayang. Kita cuti raya. Kelas kita bermula selepas selepas 25 hari bulan. 25 Rabu. So maksudnya berapa hari bulan hari Senin tu? Okey. So peranan mengekalkan kemerdekaan negara. Ini mudah je kebat ni. Okey. So korang ada soalan nak tanya cikgu dia. So korang buat 3 soalan ni. So awak pilih satu je. Pilih satu bahagian soalan je. Tapi cikgu Adis nak awak pilih mana yang awak rasa. Ya betul Azra. Cikgu Adis pun nak raya. Okey. Tapi 25 hari bulan Cikgu Adi dah ada kelas. Okey. So korang pilih satu bahagian je. Tak payahlah satu soalan. Yang mudah-mudah tu tak payah jawab. Awak pilih soalan yang awak rasa mencabar. Okey. Nanti awak download dekat web e-tuition.my. Okey. Nanti Cikgu Adi komen jawapan korang. Boleh? Kita aktifkan laman web e-tuition.my ya. Sebab Cikgu Haris tengok 11 bulan lepas aktif. Right? Okay korang. Kalau tak ada soalan nak tanya? Okay. Ada soalan? Cikgu, yes. Hanan. Apa Hanan? Hanan nak tanya apa? Bahan mana sayang? Oh Hanan. Bahan latih tubi. Bahan latih tubi Cikgu ada adalah dari buku Cikgu Adis. Awak boleh kontak Cikgu Adis, nanti Cikgu Adis bagi gambar Hanan. Awak pergi dekat Telegram. Okey, Telegram. Awak type Elias Cikgu Adis. Awak kenalkan diri, nanti Cikgu Adis forward gambar buku latih tubi ni. Buku latih tubi yang Cikgu Adis punya. Cikgu Adis tak ciplak mana-mana ya. Ini original yang Cikgu Adis buat. Buku Cikgu Adis sendiri. Okey? Okey. So, siapa nak buku ni boleh nota tak? Nota dalam buku skema. Buku skema ada yang baru belum keluar lagi. Lepas raya ni baru keluar. Okey? Kalau latih tubi dah ada, dah siap. Okey. So itu saja daripada Cikgu Adis. So korang bagi rating malam ni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey. Korang raya juga. Tapi ulang kaji. Okey, bagi rating semua. Untuk Cikgu Adis malam ni. Siapa yang tak puas hati, siapa nak cari gaduh pun boleh. Belum raya lagi ni. Okey, infinity. Thank you very much korang. Right. Salam sayang kat mak ayah awak. Okey. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Maafkan Cikgu Adis kalau ada yang tersalah bahasa, terkasar bicara dan sebagainya. Cikgu Adis mewakili e-tuition.my. Mohon maaf pada korang. Kita jumpa lagi selepas raya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.